Kalau macam saya presentation, selalu saya, sebab saya orang media kan, jadi saya tak pakai PowerPoint, saya memang buat video terus. Tak advance kan. Kita ni boleh belajar ni. Bukan sebab kita punya kepakaran kat situ. So kita punya minat pun ke situ. Kan, jadi why not, benda yang kita boleh apply ke situ, kita apply lah. Betul. Cuma kalau bagi orang layman macam kita, orang biasa ni, salah satunya CapCut lah memang. Yalah. Kan? Bukan CapCut, Canva. Kan, Canva kita boleh pilih banyak template kan, untuk slide lah, untuk buat poster lah. Canva pun ada AI tau. Kan. Sekarang ni kalau jenis yang bayar pro, lagilah orang kata banyak feature kita boleh buat. So kenapa kau tak nak guna? Bila kita ajak, rasanya lebih mudah kalau you gunakan Canva sebab ada apa kata banyak feature yang boleh pakai. You tak payah nak buat editing banyak sangat kan. Benda pun dah ada, just orang kata masukkan je kita punya maklumat. Tak nak guna PowerPoint juga. Ni dia nak upgrade daripada buat tadi, dia upgrade PowerPoint. Orang dah belajar Canva ni baru nak belajar PowerPoint. Tak nak belajar. Tak tahu lah nak belajar. Tapi betul lah, ikut kita balik semula pada yang highway tadi tu kan, yang mula-mula tadi tu. Orang lain nak ikut highway, dia nak lain sikit, dia nak jalan dalam kan? Dan highway pula ada tol. Dan saya baru realise benda ni, macam even kita nak sesuatu ilmu sekarang ni pun memang kena invest lah kan. Betul, sebab kita kena invest lah dekat orang-orang yang dah lebih pengalaman ni.